Assalamualaikum. Saya Wafiq Takif, wartawan TV PSS Setabura. Hari ini, sekolah akan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 2025. Jom sama-sama kita saksikan. Andai kau rasa indahnya cinta, kau ingin selalu bersama. Setiap saat, setiap waktu seakan tidak jemu. Begitulah jiwa yang kekosongan, iman jangan dipisahkan. Allahumma ahnina bil iman, Allahumma amifna bil iman, Allahumma ahshurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Saat kau hadir memberi kekuatan, membakar semangat perjuangan. Jagalah dia, hiasilah dia, agar sentiasa bersedia. Allahumma ahnina bil iman, Allahumma amifna bil iman, Allahumma ahshurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Assalamualaikum Ustaz. Apa perasaan Ustaz setelah habis program? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis Khatam Al-Quran yang dijalankan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Cuaca pun alhamdulillah dalam keadaan baik. Dan saya di sini selaku sebagai penyelaras untuk Majlis Khatam pada tahun ini. Saya mengharapkan saya berterima kasih kepada semua warga SK Taman Bukit Rambai, sama ada di belakang tabir ataupun AJK dan di sebaliknya, atas kerjasama dan bantuan sebelum dan sepanjang majlis ini berjalan. Dan saya mengharapkan murid-murid tahun 6 yang ada pada tahun ini untuk bila masuk ke tahun 6 seterusnya akan khatam lebih cepat berbanding insya-Allah dengan tahun ini. Itu saja harapan daripada Ustaz. Semoga kita berjumpa pada tahun depan. Okay, terima kasih. Sama-sama. Sekian dari saya, wartawan TV PSS Setabura. Mata kami, cerita anda. Jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa lagi. Bye.